Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia. Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Gila sih. Malaysia lagi krisis beras, tapi minta beli dari Indonesia dengan harga diskon. Betul ke Malaysia tengah krisis beras? Sampai rakyat kebeluran dan kena mengemis dekat Indonesia? Kejap, jangan percaya dulu dengan video macam ni. Kita tengok fakta sebenar. Ini yang dikatakan Malaysia krisis beras. Memang betul krisis beras. Ini berada di luar bandar kawasan Alor Gajah, Masjid Tanah. Ini adalah krisis beras Malaysia. Beras tak ada lah, tak nampak pun beras. Mana beras ni? Ini bukan beras ni. Ini bukan beras. Anak-anak ni kawasan kampung. Isu kononnya Malaysia minta beras dari Indonesia sebenarnya adalah isu urusan perniagaan dan import rasmi antara dua negara jiran. Dalam ekonomi global, beli dan jual komoditi makanan itu benda biasa. Malaysia bukan minta sedekah, tapi membeli melalui saluran diplomasi dan perdagangan untuk kestabilan stok keselamatan. Apa yang berlaku sebelum ni bukanlah krisis kebuluran atau krisis beras, tapi gangguan bekalan beras tempatan akibat kenaikan beras import global. Bila harga beras import naik, ramai beralih ke beras tempatan, menyebabkan pembelian panik di setengah kawasan. Tapi stok makanan negara sentiasa terkawal. Jadi kesimpulannya, Malaysia tak ada krisis beras pun. Jangan mudah terpedaya dengan konten macam ni. Kena bijak menilai. Semak fakta dulu.